telur dia guys. Telur dia ni sedap guys, berlemak guys. Lemak sedap guys. Labi-labi guys. Kita nak masak cara nak masak labi-labi guys. Okay guys, ni labi-labi tadi guys. Labi-labi ni dia tak besar mana guys. Cuma kita nak bagi tahu cara-cara nak masak labi-labi guys. Okay guys, ni labi-labi ni dia gemuk guys. Tengok telur-telur dia guys. So hari ni kita nak masak guys. Nak masak daun ubi guys. Ni ayam goreng, ni ayam sup guys. Ini anak dara sepunya guys. Perisa dia biasa je guys. Serai, bawang putih, bawang merah je guys. Simple je guys. Tapi yang penting guys ni, saya gunakan air tapai guys. Kalau air tapai masam tu lagi sedap guys. Tapi kalau ada langkau tu guys, air langkau tu yang orang minum tu guys, lagi sedap guys. Dia buang hanyir guys, supaya masakan kita menjadi wangi guys. Okay guys. Mula kita panaskan kuali tu. Kita panaskan kuali tu guys. Biar dia panas, baru kita bubuh minyak guys. Panas tu kita bubuh minyak guys. Sikit je minyak guys, tak payah banyak guys. Biarkan minyak ni keluar asap, baru kita masukkan bahan-bahan ni guys. Minyak dia dah panas guys, kita letakkan bahan-bahan ni guys. Biar dia ada kekuningan sikit guys. Baru kita masukkan labi-labi tadi guys. Bila dah hangus guys, bawang dia dah hangus sikit guys, kita masukkan labi-labi dia guys. Okay guys, kita biarkan dulu guys. Hai guys, menu kedua guys ya. Okay guys, sebelum tu kita sambil-sambil tu kita goreng dulu ayam goreng guys. Kita goreng guys. Okay guys, kita tahu dia guys. Dia ada ramuan dia sebati guys. Ni tapai tadi guys, kita letakkan sikit-sikit guys. Letakkan sikit-sikit guys. Biar dia nampak wangi guys. Itu guna dia tapai ni guys. Lepas tu kita gaul dia guys. Harum guys, memang wangi guys. Kalau bubur langkau tu guys, memang sedap guys. Kalau ada nak masak binatang ke apa guys, pakai langkau tu guys. Air langkau tu memang sedap guys. Guys tengok haruman dia guys. Memang wangi guys. Satu rumah wangi guys. Lepas tu kita tambahkan sedikit air guys. Kita letakkan sedikit air guys. Lepas tu kita gaul balik guys. Gaul dia, biarkan didih guys.
ayam goreng guys. Kita gaul-gaul dia guys, biar dia selati guys. Ini satu rumah guys, wangi guys. Sebab kita bubur air tapai tadi guys. Kalau air langkau tadi guys, memang padu lah guys. Okay guys, sambil-sambil tu guys, kita potong betik guys. Betik ni banyak khasiat guys. Potong kulit dia guys. Okay. Dah. Kita dah siap topek dah guys. Kita potong dah guys. Nak buang biji dah guys. Kita potong dah guys. Kita buang biji dah guys. Setelah dibasuh guys, kita potong dah guys. Dah siap potong guys. Dah siap potong. Okay guys, kita rasa dulu guys. Sedap guys. Sambil tu guys, kita buka buah pakan guys. Ni dia buah pakan guys. Dia beza dia daripada buah isu guys. Yang ni kebanyakan dia terdapat di buah di pakan guys ni. Jom guys, kita buka dia guys. Kita tengok isi dia guys. Okay guys, kita tengok isi dia guys. Tengok cantik guys. Dia rasa dia berlainan daripada buah isu juga guys. Okay guys, kita rasa dulu guys. Kita rasa dulu guys. Memang sedap guys ni. Okay, lepas tu kita gaul-gaul dia guys. Gaul-gaul dia guys. Memang wangi guys. Lepas tu kita bubur sedikit kunyit guys. Kalau dia kunyit hidup guys, lagi sedap guys. Ni kebanyakan. Lepas tu kita gaul dia guys. Gaul dia guys. Okay guys, kita bagi perisal guys. Kita bagi perisal guys. Cukup rasa guys. Ikut hendak masing-masing guys. Kita gaul guys. Okay guys, lepas tu kita bubur Ikan bilis. Ikan bilis guys. Kita bubur ikan bilis.
dia nampak kuning guys. Dia ada garing. Lepas tu kita masukkan bawang guys. Bawang merah, bawang putih guys. Dia nampak kuning guys. Okay guys, lepas garing kita masukkan daun ubi guys. Ni daun ubi tutuk guys. Kalau daun ubi tutuk ni memang sedap guys. Dia boleh digosok dan dia boleh ditutuk guys. Lepas tu kita gaul-gaul dia guys. Okay guys, kita gaul-gaul dia guys. Gaul guys. Okay guys, kita masukkan garam sikit guys. Lepas tu kita masukkan Ajinomoto guys. Lepas tu kita gaul-gaul dia guys. Biar dia sebati guys. Okay guys, kita masukkan sedikit gula guys. Okay guys, daun ubi kita dah masak guys. Daun ubi goreng. Okay guys, labi-labi kita dah siap dimasak guys. Ini menu kita pada hari ni guys. Menu kita tengah hari ni guys. Okay guys, labi-labi tadi guys. Telur dia guys. Telur dia ni sedap guys, berlemak guys. Memang sedap guys. Kita rasa dulu guys telur dia guys. Memang sedap guys, berlemak. Makan babi. Dia makan babi. Enak. Kunyit atau sedap guys tu. Kakak nak makan tak? Ya. Lembut lah babi-babi. Ini rasa. Labingo. Gemuk. Ini apa ya? Gemuk. Ya, Mam. Mam?
Dia makan telur ada. Nak lagi ke? Oh. Sekejap. Lama. Bau. Okay guys, dah selesai makan guys. Memang sedap guys ni labi-labi guys. Ini labi-labi dia guys. Kita simpan untuk malam juga guys. Okay guys, jangan lupa komen, like and subscribe guys. Aki channel guys.